Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke channel ini. Kalau anda suka kucing macam saya, hari ni saya nak kongsi 6 kelebihan memelihara kucing yang mungkin anda tak tahu. Pertama, kucing boleh beri ketenangan dan kurangkan stres. Bunyi dengkuran atau purring tu memang menenangkan. Bila kita usap kucing, rasa serabut pun hilang. Kedua, kucing ni teman setia. Mereka suka duduk dekat kita, ikut kita ke mana-mana, buatkan kita rasa kurang sunyi. Ketiga, kucing ni memang pelawak rumah. Gelagat mereka comel dan kelakar, buat kita senyum setiap hari. Keempat, bela kucing eja kita jadi lebih bertanggungjawab. Dari bagi makan, bersihkan pasir, sampai bawa jumpa vet, semua tu latih kita lebih prihatin. Kelima, ada manfaat kesihatan juga. Kajian kata pemilik kucing biasanya lebih tenang dan kurang risiko sakit jantung. Keenam, kucing ni boleh jadi pengawal rumah kecil. Mereka suka buru tikus atau serangga, jadi rumah kita lebih selesa. Jadi, jelaslah kucing bukan sekadar haiwan comel, tapi juga banyak bawa manfaat untuk kita. Kalau anda ada pengalaman menarik dengan kucing, komen kat bawah ya. Saya doakan semoga semua penonton video ini diberkati Allah, dimurahkan rezeki, dan sentiasa dipermudahkan urusan. Tapak tangan rapat, jangan lupa tekan like simbol bagus untuk support channel ni, subscribe loceng kalau belum, dan share video ni dengan semua pencinta kucing. Terima kasih kerana menonton, jumpa lagi di video seterusnya.